Apa pendapat korang dengan harga RM12,988 berbaloi ke tidak untuk beli motosikal skuter adventure ATX 250? Hari ni kami berada di QG Motor punya test track dekat area HQ mereka juga di Tachau, China, dan sekarang mereka akan bagi kami peluang untuk tunggang uji 3 buah motosikal yang akan dilancarkan pada hari ini. 2 sport bike dan 1 skuter. ATX 250, tapi yang ni versi standard, ada lagi satu versi SE ataupun versi X. Suspension depan dia, teleskopik dia memang cukup-cukup cun, cukup-cukup function. Sebab tadi pun kita orang dah test dekat test track QG Motor di China ini, memang sangat-sangat mencengkam. Dengan mudah boleh capai 120 km sejam, dan walaupun standard, dia datang dengan crash bar dan juga fog light. Power motosikal ATX 250 ini adalah sekitar 25 horsepower dengan 24 Nm torque. Ini adalah versi SE. Kita akan dapat top box percuma dan juga rim spoke wheel bersama dengan upside down fork. Tangki bahan api dia adalah sekitar 12.5 liter, jadi dengan mudah boleh capai 300 km jarak perjalanan. Kita dapat TFT display, vibration kurang. Nak corner pun senang lah. Dia punya button-button pun senang nak capai. Walaupun ni 250 tapi dia lengkap datang dengan traction control, ABS. Dan aku rasa harga dia pun akan jadi sangat-sangat berpatutan lah. Tapi aku rasa bila video ni dah keluar, harga pun dah keluar dah. Tapi best lah suspension dia. Ini betul sangat. Terlampau nimble ni. Kalau yang buat gerak pun mesti tertarik. Jom kita tengok. Ini crash bar dia dan juga spotlight bagi hadapan.